Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru semua sekolah institusi pendidikan tinggi IPT dan Institut Pendidikan Guru IPG di seluruh negara untuk menjayakan program Pendekar Madani. Tegasnya, program tersebut penting dalam usaha menghidupkan semula semangat bangsa dan budaya rakyat Malaysia dengan ilmu persilatan bertujuan untuk membentuk disiplin dan jati diri. Datuk Seri Anwar berkata ilmu persilatan bukanlah alat untuk bermegah atau bersikap angkuh. Sebaliknya, ia bertujuan sebagai seni mempertahankan diri serta menanam semangat perpaduan. Dan seni pertahankan diri ini bukan untuk bermegah, bukan untuk angkuh, bukan untuk sombong, tapi untuk melatih anak-anak bangsa kita. Dan kita akan pastikan semua sekolah-sekolah kita mendukung semangat Pendekar Madani ini. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap di Majlis Perhimpunan Pendekar Madani yang dihadiri 10,000 pesilat di Politeknik Seberang Perai hari ini. Bagi menjayakan program itu, beliau turut meluluskan peruntukan sebanyak RM2 juta pada tahun ini kepada semua badan pertubuhan silat di negara ini. Pada majlis itu juga, beliau ditabalkan sebagai Imam Khalifah Agong Sri Tribuana Simanjakini Gangga Chula Sakti oleh Pertubuhan Seni Silat Pusaka Gayung Malaysia.